Akankah Johor Darul Takzim JDT bakal bermain bunga api malam ini? Meskipun bermain di gelanggang lawan JDT pastinya tidak mahu melewatkan momentum untuk memburu kemenangan. Selepas mencipta sejarah layak kesaingan suku akhir Liga Juara-Juara Asia Elit Akli, kini Johor Darul Takzim semakin hampir menoktah kejuaraan Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut pada musim ini. Lawan JDT adalah DPMM FC Brunei yang akan berlangsung di Stadium Hassanal Bolkiah di Bandar Seri Begawan malam nanti, dan pastinya pengendali Harimau Selatan mahu barisan pemain yang bakal diturunkan memburu kemenangan ke atas skuad kendalian Jami McAllister. Anak buah Xisco Munoz hanya memerlukan 2 mata sahaja untuk dinobatkan selaku juara Liga musim ini, dan mereka tidak mahu misi memburu kemenangan tersekat, sebaliknya mahu bermain bunga api lebih awal di gelanggang lawan. Namun Munoz mengambil pendekatan berhati-hati apabila menyusun kesebelasan utama untuk berdepan kelab dari Brunei itu, walaupun pernah membelasah pasukan berkenaan dengan jaringan 10-0 pada aksi pusingan pertama Liga di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri pada 25 Oktober lalu. Kami harus kekalkan momentum permainan dan bermain dengan intensiti yang sama, malah tidak boleh terlalu berada dalam keadaan selesa, apatah lagi pasukan DPMM FC tampak mendapat tonik terbaik selepas menang 3-0 ke atas Kelantan di Real Warriors TRW. Mungkin akan ada penggiliran pemain dan ia adalah perancangan bagi memastikan setiap pemain mendapat minit permainan. Siapa sahaja yang akan diturunkan pastinya memberi persembahan terbaik kerana kita mahu menang dalam perlawanan itu nanti. Tidak dinafikan pencapaian JDT layak ke suku akhir Akli meningkatkan lagi motivasi pemain yang tampak sentiasa mahu beraksi dengan cemerlang, malah pemain juga turut memberi kerjasama terbaik sepanjang sesi latihan dan ia akan berterusan, kata Munoz. Perlawanan itu juga bakal menyaksikan kelibat Bersun da Silva yang akan terus menambah koleksi 19 jaringan dan menyamai penyerang Selangor FC, Chigor Morris. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.